mak tuan-tuan. Mak saya mati baru sebulan. Baru sebulan. Dia selalu doa dia jumpa saya. Kalau jumpa, Khairi aku tak larat dah. Mak saya kena dialisis. Cuci manis ada, buah pinggang ada, jantung pun ada. Macam-macam penyakit dia ada. Tapi dia jumpa siapa pun dia akan sebut, kalau lah aku nak mati, dia kata, aku nak mati hari Jumaat, dia kata. Saya kata, mak awak duk sebut macam tu, hari Jumaat ni seksa kubur tak ada orang yang mati hari Jumaat, dia kata. Dia duk sebut macam tu lah. Tuan-tuan, baru ni saya menunaikan haji. Sampai saya bertolak, ketika saya bertolak, mak saya masih sihat. Dia kata, mak ni cik nak pergi ni, haji ni macam mana? Hampir dia kata. Mak nampak tak sihat ni? Tak apa, dia kata. Hampirlah buat, insyaAllah mak sihat. Saya pegang tangan dia, cium pipi dia. Tapi dalam hati saya kata, aku pergi ni mak aku tak ada dah. Sebab nampak mak uzur sangat dah. Saya pergi tuan-tuan, sampai ketika hari wukuf, saya berdoa sungguh-sungguh, ya Allah, kalaulah kau nak mati mak aku, mati bagi aku ada, ya Allah. Aku nak mandi jenazah mak aku. Aku nak semayang jenazah mak aku. Aku nak baca talqin dekat mak aku. Aku nak urus mak aku. Ya Allah, kau bagilah mak aku mati hari Jumaat. Saya doa sungguh-sungguh. Alhamdulillah tuan-tuan. Ketika mana habis wukuf, habis selesai haji, saya telefon, mak, alhamdulillah Khairi, hang doa mustajab, aku sihat, dia kata. Tuhan bagi sihat seminggu. Seminggu lepas wukuf sihat, tuan-tuan. Dia boleh bangkit, boleh jalan, boleh masak, tuan-tuan. Lepas seminggu, saya duduk depan Kaabah, ayah saya telefon, Khairi balik. Saya tak telefon ayah. Mak hang nazak, dia kata. Duk menanti hang. Duk menanti hang balik, dia kata. Saya bayar bawa jamaah, tuan-tuan nak balik macam mana? Ayah tak boleh balik, ayah. Saya bawa jamaah. Dia kata, hang baliklah, mak hang duk tunggu hang, dia kata. Tuan-tuan, apa nak buat? Saya duduk depan Kaabah, ya Allah, kalau mak aku nak mati, bagi mati depan aku, malam ni aku nak balik. Saya ambil tiket balik, tuan-tuan. Sampai mak saya nazak, tuan-tuan, duduk ICU. Saya pergi pegang tangan dia, cium tangan dia, cium pipi dia, bisik kat telinga dia. Mak, Khairi balik ni. Tiba-tiba dia buka mata dalam keadaan ICU. Lah, hang balik dah kah? Alhamdulillah. Sonok saya, tuan-tuan. Dia tanya, mak sedang alhamdulillah mak Khairi balik dah. Ni hari ni hari apa? Dia tanya. Hari ni hari Rabu, dia kata. Aku kalau mati hari Jumaat aku seronok. Dia sebut. Dia kata, mak ni ya Allah nak minta sangat mati hari Jumaat. Tiba-tiba masuk hari Jumaat, tuan-tuan, Allah panjangkan umur. Doktor jumpa kami, mak ni boleh operate, tuan-tuan, jantungnya. Jadi kalau boleh bawa PIJN, tuan-tuan, hari Rabu sampai mak saya nak operate tak boleh, tuan-tuan, kritikal. Kami tengok-tengok mak kami masa tu pergi sihat, tuan-tuan. Sampai tuan-tuan, pukul 10, doktor panggil semua. Doktor panggil, doktor kata, mak napasnya telah berhenti. Mak dah tak ada. Tuan-tuan bayang tengok hari Rabu. Semua menangis, tuan-tuan. Tiba-tiba lepas setengah jam buat CPR. Doktor datang semula. Mak masih bernapas. Kami pergi kat mak, tuan-tuan. Masa itulah paling sedap, tuan-tuan, dalam hidup saya. Bila saya cium pipi seorang ibu. Sebab tu tuan-tuan, ada mak, hargailah. Saya cium pipi dia, saya kata, ya Allah, puasnya mak aku masih hidup. Saya cuma, jangan lupa mak, la ilaha illallah. Dia sebut la ilaha illallah, tuan-tuan. Hari Khamis dia mula tak larat. Hari Khamis, tuan-tuan, teruk dah. Dia memang terlalu uzur. Nampak sangat kritikal. Malam Jumaat, tuan-tuan. Hari Khamis malam Jumaat, doktor panggil. Doktor kata, kami tak boleh buat apa dah. Bila tak boleh nak buat apa yang kita nak sebagai seorang anak? Ya Allah, kalau kau nak ambil mak aku, ambil lah. Kalau mati itu baik baginya. Kalau kau nak panjang umur, panjanglah ya Allah. Kalau hidup itu baik baginya. Pukul 4.29 doktor panggil. Masuk, dia kata semua. Mak dalam keadaan kritikal. Pergi masuk, tuan-tuan, tengok mak. Ajak, la ilaha illallah. Dia tengok, tuan-tuan memandang. Kemudian dia sebut, dia angkat tangan je ni. Kemudian meninggal. Dia mati 4.26 pagi Jumaat. Seperti mana dia minta. Saya kata, ya Allah, mak aku minta mati hari Jumaat, Allah. Tapi tuan-tuan tengok masa hidup dia macam mana. Ayah saya kata, tak pernah miss tinggal surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat. Tak pernah miss untuk membaca suratul Mulk hari Jumaat. Tidak pernah tuan-tuan tinggal setiap malam Jumaat membaca suratul Yasin. Mak hang dia kata, duduk dengan aku tak pernah tinggal bangun tahajud. Saya nak tanya tuan-tuan, apa bekal tuan-tuan nak mati nanti?
Tahajud pernah bangun tak? Quran pernah baca tak? Dia selalu baca Quran, tuan-tuan. Dia mati hari Jumaat, dia mati angkat jari, la ilaha illallah. Dah habis tuan-tuan meninggal, kami kata mak, dekat ayah, kami nak mandi jenazah mak. Kemudian habis sembahyang subuh, dia angkat datang 2 orang ustazah. Ni cerita sikit tuan-tuan. Ustazah ni kata, kami nak mandi jenazah makcik ni. Kami ada ramai tuan-tuan. Saya kata, makcik, jangan mandi jenazah mak kami. Kami ada ramai, kami nak mandi jenazah mak kami, boleh tak? Dia kata, buatlah. Kami angkat mak kami dengan kasih sayang mak, tuan-tuan. Ada 20 orang, ada cucu, angkat, letak dia. Kemudian saya ambil ayat, ustazah ni tengok aja. Saya juruin badan mak sambil doa. Ya Allah, kau jadilah ayat yang gugur ke bawah ini seperti mana gugur dosa mak aku, ya Allah. Ustazah tu tengok menangis, tuan-tuan. Kami sapu wajah mak, ya Allah, jadilah wajah mak kami berseri-seri dengan mandian ini, ya Allah. Ustazah tu tengok menangis, tuan-tuan. Dah habis ustazah tadi pergi jumpa ayah saya. Pakcik ni siapa? Ramai-ramai ni mandi jenazah makcik ni. Pakcik ni kata, ayah saya kata, ustazah, inilah anak-anak dan cucu saya. Ustazah ni kata, saya 30 tahun dah mandi jenazah orang. Tak pernah tengok ada anak mandi jenazah macam ni. Bersyukurlah makcik ni dia ada anak dan cucu. Saya rasa puas hati tuan-tuan dapat mandi jenazah mak. Lepas saya ambil wuduk, sapu wuduk di mukanya, saya doa, kau jadilah wajah mak aku ni berseri-seri seperti aulia. Jangan kau jadikan wajah mak aku, ya Allah, seperti mana musuh-musuhmu. Ketika lepas ambil wuduk, tuan-tuan, mulut dia terbuka, tiba-tiba nampak dengan jelas, senyum saja wajah mak saya. Saya kata, ya Allah, aku nak mati macam mak aku. Aku nak mati macam mak aku. Mak aku mati ni macam mana? Dia ada bekal, bang. Dia ada bekal, bang. Dia Quran tak pernah tinggal. Dia selalu puasa sunat. Dia selalu bagi sedekah. Dan dia kata pula dekat adik saya, kalau mak mati, hang tengok dalam almari tu, ayah saya pun tak tahu. Duit tu hang wakaf lah untuk sekolah abang hang. Habis tuan-tuan mak meninggal, adik saya buka dalam almari tu. Tengok-tengok dalam almari tu, dia simpan dalam hidup dia untuk wakaf 26,000, tuan-tuan. Kami pun tak tahu semasa hidup. Sebab tu berbekal lah, bang. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal ialah takwa kita. Nak buat sunat, buat sekarang, bang. Nak puasa, buat sekarang. Nak datang masjid sekarang, bang.